Video kali ni aku nak share dekat korang apa yang ada dalam beg content creation aku merangkap aku punya beg gadget, dan even balik kampung hari tu pun aku bawa beg ni untuk letak semua barang content creation dan juga gadget-gadget aku. So first kali aku bagi tahu dulu, beg yang aku gunakan adalah beg daripada Ulanzi. Kenapa aku suka beg ni? Sebabnya beg ni first kali dia versatile. Macam-macam cara kau boleh pakai beg ni. Macam aku suka yang macam silang macam biasa tu sebab dia ada padding ni. So bahu takkan rasa sakit. Even barang dah penuh pun tak rasa berat sebab lembut je yang ni. Second, sebab dia boleh letak barang yang banyak. And then third, kau boleh letak apa-apa kat sini sebab dia velcro strap. So aku ada plan nak beli macam-macam lepas ni untuk letak kat sini. Secara tak langsung kau boleh macam apa, customize sikit lah bag kau tu dengan letak apa-apa badge yang velcro strap. So jom first kali kita tengok apa yang ada dekat belah bawah ni dululah. Okay, sebab belah bawah ni aku letak aku punya switch port. So tak payah masuk dalam beg sebab dekat bawah ada tempat dia. Kadang orang letak tripod dekat bawah ni. Dekat bahagian tepi tempat orang selalu letak botol air, aku kadang letak botol air. Tapi kat sini lah aku akan letak aku punya earbuds, aku punya Edifier TWS1 Pro 2. Dekat belah satu lagi, aku ni memang kena ada gula-gula ataupun chewing gum ke mana-mana aku pergi. So yes, ada few gula-gula dekat yang belah kiri. Tapi selalunya pun kadang aku akan letak air mineral lah dekat sebelah tepi tu. Macam korang nampak dekat video screen korang sekarang ni. Dekat depan ni usually aku akan letak aku punya phone lah. Aku punya second phone. Which is aku punya iPhone lah untuk urusan banking dan lain-lain lagi. Ataupun senang cerita nak upload video, semua aku akan gunakan iPhone. Tapi aku punya first phone adalah phone Android. Which is akan bertukar lah tiap kali ada phone Android yang datang. Macam sekarang ni aku shoot menggunakan aku punya phone Android, Google Pixel 10 Pro. Yang tu akan selalu ada dalam poket. Dan ada satu lagi phone juga dekat dalam ni, phone Android lain yang kalau aku kena test. Which is sekarang ni ada Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So belah depan ni usually aku letak phone lah. So kita buka kompartmen yang paling besar. Sebab dekat dalam ni lah macam-macam boleh letak. Sekarang ni korang tengok dulu kat dalam macam mana rupa dia. Kau nampak dekat belah depan ni, mungkin tak tahulah korang boleh nampak dengan jelas ke tidak. Korang mungkin akan nampak sampul. So dekat bahagian poket paling nipis depan tu ada few sampul raya. Yalah sebab tengah raya. So hari tu aku balik kampung, duit raya semua aku letak dekat belah depan. Tapi dah berkurang lah sebab banyak dah bagi dekat anak buah. So duit raya kita letak tepi. And then tu poket depan sekali yang nipis. Poket belakang sekali dia ada kompartmen. Nak kata untuk laptop tu tidak lah. Tapi kalau ada laptop yang betul-betul mini laptop, mungkin boleh buat. Cumanya aku letak aku punya tablet yang bersaizkan 12 inci. Aku punya tablet daripada Redmi Pad 2 Pro. 12 inci, muat tau. Dekat belah dalam kiri dan kanan dia ada side pocket tau. So side pocket yang belah kanan aku letak aku punya mouth spray supaya aku punya nafas, aku punya mulut ni sentiasa bau segar. And then belah kiri chewing gum. Atas sekali, korang dah nampak tadi, aku letak aku punya kamera Canon M50. Selalunya aku akan shoot video guna kamera Canon M50, tapi disebabkan kali ni aku nak tunjuk kat korang dalam beg ni pun aku muat letak aku punya kamera, so aku guna aku punya phone untuk shoot video kali ni. Tapi selalunya memang akan gunakan kamera Canon M50 lah kalau aku letak ni dekat situ. Macam mana aku nak tunjuk kat korang yang kamera ni pun muat masuk dalam beg ni. And then dekat sebelah ni kita ada Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta ni bukan aku punya. Kalau korang kenal Ashraf Jeffrey, Mona Lisa, dia bagi aku pakai. Sampai bila? Sampai dia kata bila dia rasa dia nak pakai balik, baru dia bagi tahu aku. So selagi mana dia belum minta, akulah pakai dulu. Lepas tu ikutkan ada 3 power bank yang aku akan letak dalam beg ni sebenarnya. Cumanya satu aku dah keluarkan awal-awal sebab nak charging. And then ada lagi 2 lah. Satu wired, satu wireless. Yang tengah charging tu pun wired juga. Balik kampung hari tu aku tak ada bawa charger. So aku guna power bank je sepanjang aku 4 hari dekat kampung. And then ada aku punya wallet, aku punya bekas untuk letak name card. Name card kerja aku lah. Kata kalau korang memerlukan khidmat unit trust consultant, korang boleh DM aku. Lepas tu, yang ni barang baru hari tu aku review. Aku letak dalam bag ni juga. Aku punya selfie monitor daripada Synco. Basically kata kalau kau jenis yang nak tangkap gambar guna phone, kamera belakang, tapi macam asyik out of position, kau boleh monitor dengan menggunakan selfie monitor ni lah. Kau just attach dekat belakang phone kau kalau phone kau tu ada magnet ataupun MagSafe. Dan last kali, pouch Boya ni. Apa ada kat dalam? Dalam ni lah ada mikrofon Boya Magic aku yang aku guna untuk shoot content. So kat dalam ni sebenarnya ada banyak lah. Kalau kau perasan selalunya video aku akan pakai yang ni. Tapi kali ni sebenarnya aku dah keluarkan yang kecil ni dulu pakai kat sini daripada ni. So at least aku tak mengeluarkan yang besar-besar.
tahulah sebenarnya muat nak letak besar-besar ni dekat dalam beg ni. So semua benda yang berkait dengan mikrofon, adapter untuk iOS ke Type-C tengah pakai kat situ. So receiver, kamera, semua ada dalam ni. So basically that's it lah apa yang ada dalam aku punya bag, dan selalunya aku akan letak benda-benda macam ni. Kalau kau pergi shopping mall kan, kau akan dapat macam orang bagi tester perfume ke apa ke. Aku memang suka letak tester perfume tu semua dalam bag supaya bag bau, adalah bau wangi-wangi sikit walaupun tak kuat. Sebab benda ni dia letak tak banyak pun. So dalam masa beberapa hari, 2-3 hari akan hilang dah bau dia. So tapi aku dah letak ni, aku tak tahu dah berapa lama. So itu je lah apa yang ada dalam bag content creation. Aku merangkap aku punya bag gadget. Aku tak ada handheld console. Kalau ada aku rasa muat je nak letak lagi sebab memang ada space kat belah atas. Dan aku sebenarnya nak letak aku punya headphone, Edifier headphone aku. Tapi aku tak ada proper bekas untuk nak letak. Aku tak naklah pakai letak gitu je, takut headphone tu rosak. Tapi kalau ada proper bekas pun aku rasa muat je untuk aku nak letak dalam bag Ulanzi ni.